Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim amma ba' Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari yang lebih mulia di sisi Allah SWT, lebih daripada hari raya korban dan hari raya puasa. Pada hari itu berlaku 5 perkara. Pertama, Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Kedua, Allah SWT turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Ketiga, Allah SWT mewafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Keempat, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT pasti menunaikan permintaan hamba-Nya apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu selagi dia tidak meminta perkara yang haram. Kelima, pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah SWT, langit, bumi, angin, bukit dan laut takut akan hari Jumaat kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Ibnu Majah. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an meriwayatkan berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada hari raya korban dan hari raya puasa. Pada hari itu berlaku 5 perkara. Pertama, Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Kedua, Allah SWT turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Ketiga, Allah SWT mewafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Keempat, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT pasti menunaikan permintaan hamba-Nya apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu selagi dia tidak meminta perkara yang haram. Kelima, pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah SWT, langit, bumi, angin, bukit dan laut takut akan hari Jumaat kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Ibnu Majah. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi dengan sempurna dan keluar awal pagi serta dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dan penuh tumpuan serta tidak bercakap apa-apa, maka dia akan mendapat ganjaran bagi setiap langkahnya ke masjid, pahala bertahajud dan pahala berpuasa selama setahun. Musnad Ahmad. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.